Ejen muda antarabangsa. Dalam musim 3, kita ada 4 ejen dari luar Cyberraya yang telah dijemput oleh Ehsan ke Cyberraya untuk turut serta dalam arena mata. Oh ya, dan musim 3 ni dia cerita tentang arena, di mana setiap ejen akan bersaing sesama sendiri untuk menjadi juara arena. Kalau korang peminat anime, ia digelar sebagai tournament arc. Tapi kita tak nak cakap pasal cerita, kita nak cakap pasal watak. Jadi kita akan mula dengan yang mudah dikenali dululah. Yang pertama, ejen Rizka, ejen Indonesia. First impression agak teruk kerana dia telah menyebabkan kecederaan ke atas Chris yang hampir satu musim tak boleh terlibat langsung. Dia telah dilatih oleh Maha Guru Silat di cawangan selatan mata dan seorang yang kurang sabar. Ejen combat yang menggunakan kerambit sebagai senjata dan sangat mahir dalam persilatan. Tapi dia takut hantu, jadi hilang aura di situ. Selepas dia berantam sama Mika yang mempunyai sel-sel otak yang hampir sama dan telah di-reject oleh Alex, dia mula berubah. Sebab masa dia dipilih oleh Alicia, dia agak gembira. Mungkin sebab dia tak pernah ada masalah dengan Alicia sebelumnya. Ejen Alex. Orang kata dia dari Rusia, jadi orang Rusia lah kot. Seorang yang agak senyap, tapi mula-mula tu saya pelik. Kenapa dia nak berpihak kepada Sam, seorang lagi ejen antarabangsa yang poyo. Dia telah mendapat latihan khas sejak dari kecil bersama dengan haiwan liar dan dia datang dari cawangan utara mata. Alex merupakan seorang ejen Evizo yang berbadan besar dan gagah yang sepatutnya menjadi ejen combat daripada Mamat ni. Dia menggunakan suit gravity di mana dia boleh mengubah berat suitnya itu pada bila-bila masa saja yang dia nak. Dan Alex ni dia agak neutral. Tapi macam saya cakap, saya pelik kenapa dia nak memihak kepada Sam. Mungkin dia nampak benda yang kita tak nampak dalam diri Sam. Ejen Sam. Walaupun saya cakap dia ni poyo, tapi saya rasa saya lagi suka perangai poyo dia tu. Ejen Sam merupakan seorang yang agak poyo. Berapa banyak poyo dah. Dia dengan Rizka memang suka cari pasal dengan budak-budak Cyberraya. Tapi saya rasa dia juga ada keyakinan yang lebih tinggi masa awal musim 3 tu. Sampailah satu episod tu dia terus menangis macam budak kecil. Saya faham yang Rudy dah berjaya koyakkan topeng si Sam ni, tapi entahlah. Perubahan dia macam agak kering. Dia macam perubahan watak perempuan jahat yang selalu dengki dengan heroin dalam drama Pukul 7 tu. Rasanya kalau diorang kekalkan keyakinan dia tu, saya rasa okey dah si Sam ni. Apapun, Sam merupakan ejen neuro yang telah mencuri jam detektif Conan yang telah diubah sesuai dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan musuh. Dan sebagai neuro, dia pandai jugalah mencari kelemahan musuh. Itu yang Ehsan cakap lah. Dan yang terakhir, ejen Kim. Seperti yang korang tahu, dia seorang yang baik dan periang. Dia datang dari cawangan timur mata dan dia seorang ejen tekno yang menggunakan keyboard. Salah. Gitar. Yang boleh menghasilkan gelombang untuk menyerang musuh. Dan itu saja. Okey, Assalamualaikum. Bye. Jujur saya cakap, pengkhianatan Kim merupakan satu tamparan yang agak hebat pada jiwa dan raga saya. Ataupun mungkin saya rasa saya dah boleh agak yang dia ni pembelut. Tuan Usamah ni nak buat orang sopan jadi jahat ke apa? Kim merupakan watak pertama yang memperagakan rambut panjang dalam siri ni. Cantik doh. Tapi sayang dia merupakan adik kepada anak setan ni. Rasanya diorang ni bukan adik-beradik sebenar. Tapi diorang cuma dari rumah anak yatim yang sama dan durjana tu. Tapi nasib baiklah dia sempat bertaubat dan telah membantu melawan anak setan ni. Tapi sayangnya, mukanya yang cantik telah dicela oleh anak setan ni. Natai baru. Dan rasanya setakat ini sajalah video tentang ejen antarabangsa ni. Korang pula apa pendapat korang tentang ejen-ejen baru ni? Boleh tulis dekat komen ya. Dan rasanya setakat itu sajalah. Sekian dari saya. Semoga kita semua sentiasa sihat belaka. Assalamualaikum. Zifak.